Kalau Allah Ta'ala beri nikmat kesihatan, kita gunalah kesihatan itu ya, untuk taat perintah Allah, beribadah kepadanya. Nak orang muda-muda, sihat-sihat tu. Ni ramai orang muda ke ramai orang tua ni? Tua lagi. Tua kan, minta maaf. Kau rasa muda lagi? Saya umur 70 Ustaz, muda lagi saya. Tak tahu lah kan. Masa muda lah sihat. Maka isilah masa kita untuk beribadah kepada Allah. Sembahyang berjemaah. Jangan sembahyang kat rumah. Yalah. Jangan guna kesihatan kita pada perkara yang tidak baik. Ini Allah Ta'ala bagi sihat, bagi kuat lagi, sadu. Lepas tu pukul orang ikut dah aja. Yalah. Ya. Pantang buat salah, bagi penumbuk sebiji. Pantang buat salah, belasak. Patah kawan tu. Mati pun ada. Baru-baru ni seminggu dulu lepas kan, remaja tuan naik motor burung sana burung sini, ada orang tua tegur dia, dia bantai dengan besi apa entah cotak ke apa, mati kawan tu kat situ. Ya. Ni hari ni pun ada kes orang tu dia dituduh kerana pukul orang lain 4 orang sampai buta mata kawan tu, pensyarah. Ya. Kena 3 tahun tapi dia buat rayuan lah. Untunglah 3 tahun. Kalau ikut undang-undang Islam tuan-tuan, tuan-tuan butakan mata orang, tuan-tuan kena dibutakan balik, kisos. Melainkan kalau dimaafkan, siapa nak maafkan? Awak dah butakan mata saya, ingat saya nak maafkan ke? No way man. Yalah. Ataupun jika dia nak pampasan, yalah kalau orang tu baik dia maafkan, baguslah. Allah Ta'ala pun kata wa anta'fu khairul lakum, kalau kamu maafkan itu lebih baik bagi kamu, berpahala besar. Tapi jarang orang nak maafkan kesalahan orang lain tuan. Tuan-tuan kalau member buat jahat kan tuan-tuan nak maafkan, mudah-mudah begitu je. Ini dah butakan mata tuan-tuan. Tak adanya. Ya. Boleh jadi ada orang yang memaafkan, boleh jadi tidak. Okey, saya tak nak maafkan lah, saya nak pampasan. Berapa pampasan kalau kita butakan mata orang? Sebelah biji mata tuan-tuan 50 ekor unta, khamsuna minal ibil. 50 numbers of camel. Pampasan dia tu. Satu unta berapa ribu sekarang? How much? One single camel. Mahal sekarang tuan. Katanya sampai 30 ribu kata. Saya pun tidak tahu. Kalau 10 ribu pun sekor, kalau 50 ribu kali 10 ribu dah 500 ribu. Awak ada duit 50 ribu nak bayar pada orang tu kalau awak butakan sebelah mata. Baru sebelah mata. Kalau 12 mata 100. Kalau 10 ribu 100 ribu. Ada duit 100 ribu. Kalau 10 ribu. Ya. Apa pula? Salah kira tu. 10 ribu seekor. Kalau 50 ekor, 500 ribu. Kalau 100 ekor, sejuta lah. Oh, sejuta ingat sikit ke? Habis tuan. Bergolok bergadai pun tak cukup tu. Jadi kalau dimaafkan pun tidak. Dia atau papasan pun tak mampu nak bayar. Kisos lah. Jadi untunglah kalau awak kena 3 tahun. Kalau ikut Islam berat lagi. Ini untung sivil tuan-tuan. Dan ini tak ada khilaf. Pasal disebut oleh Nabi. Kita belajar fiqh jenayah Islam. Saya pun ada tempat saya ajar fiqh jenayah Islam. Ya. Dengan jelas Nabi sebut. Apa tadi? Mata kan? Nabi kata wafil ainain adiyah. 2 biji mata adiyah. Kena bayar dia. Yang ni 100 ekor unta lah. Nampak? Jadi bukan benda main-main. Ya. Ala kulli hal, kita kena beringatlah ya. Tuan-tuan kalau tumbuk orang, patah gigi sebatang. Patah gigi sebatang. Berapa kena? 1,000, 2,000, 3,000. Asinu bisinni khamsum minal ibil. Nabi kata, gigi hendaklah dikisar dengan gigi. Kalau dia tak nak kisos, dia boleh ambil diat atau pampasan. Khamsum minal ibil, 5 numbers of camel. Sebatang gigi tuan, 5 ekor unta. Itu gigi, bukan berat mana pun. Tapi kalau mata berat, tangan, kaki berat. Kaki patah sebelah, tak boleh gunalah, out of service. Kalau luka sikit-sikit, patah sikit-sikit, dia ada peruntukan dia lah. Ini memang tak boleh guna langsung lah. Itu 50 ekor unta, satu sebelah. Kalau 12, 100 ekor unta. Mata sama 2, tangan sama, kaki sama. Ya.
Ala kulli hal kita nak beringat lah ya. Tu kat dunia tuan kat dunia pun kita tak nak cover. Kisos boleh. Awak butakan mata orang, mata awak dibutakan balik. Sanggup. Ya? Ataupun bayar pampasan. Mampu. Kaya sangat ke awak? Kat dunia pun kita dah tak sanggup nak hadapi benda-benda seumpama ni. Sebab tu kena hati-hati dan jaga perbuatan kita jangan melampau. Ya? Dan Islam buat hukum jenayah Islam ni bukan nak zaling atau hukum kita sangat pun. Dia nak jaga supaya tidak berlaku pelampauan antara satu dengan yang lain. Ya? Oh lah, takat sebatang gigi. Takkan sampai 5 ekor unta kot. Nabi kata tuan tak ada khilaf bab ni. Kalau ada khilaf okey juga. Tapi kerana telah dinaskan oleh Rasulullah, has been spoken by the Prophet, dan telah termaktublah, diwartakan dalam buku-buku syarah, fiqh khususnya.